Orang kata nak jadi IP practitioner ni kena ada legal background, fakta atau auta. Jom saya share 5 top skills yang at least kena ada untuk jadi IP practitioner. Skill yang pertama, analytical and critical thinking. Kat sini kita kena spot what is truly new. Meaning that kita kena analyse invention tu to see what makes them unique. IP practitioner ni kena tengok and analyse ideation yang researcher or inventor propose tu betul-betul baru ke tak. Bukan hanya dalam company ni sahaja, tapi kena tengok di seluruh dunia, bukan dekat Malaysia je tau. Skill yang kedua, research skills. Kat sini, bila kita dah analyse tadi, kita kena faham apa yang researcher or inventor tu nak buat. Kita kena tahu cara-cara yang betul untuk buat research on the invention tu dalam IP database, dan juga kita kena extend kita punya research tu dekat market and product yang dah ada. So semua ni memerlukan skills untuk buat research dalam bidang IP ni. Skill yang ketiga, attention to detail. Maksudnya kita kena memberi attention dekat setiap apa yang inventor or researcher tu explain, dan juga apa yang kita dah jumpa based on kita punya research tadi. Kita kena compare and kita kena buat betul-betul pencarian yang sesuai. Skill yang keempat, legal knowledge. Turning idea into rights. Maksudnya kat sini, bila kita ada IP adalah hak kita. So at least IP practitioner kena ada legal knowledge. Kena tahu tanda-tanda yang display represent apa. Last but not least, skill yang kelima, communication skill. We connect inventors, business people and also legal personnel. Pada saya, ini sangat penting sebab as IP practitioner kita akan jumpa orang dalam pelbagai bidang dan juga skills. Daripada business people to inventors. Inventors ni pula with different skills and education background. So language yang diguna pun berbeza untuk approach and explain dekat setiap orang yang kita jumpa. Contoh, inventors or researcher, diorang hanya tahu nak share idea and invention diorang sahaja. Sebab diorang rasa seronok bila diorang jumpa finding something ni, dia akan macam, wah, I'm the first yang buat benda ni, saya nak share cepat-cepat dengan orang luar. But untuk orang bisnes ni pula, diorang akan fikir untuk ROI sahaja, apa yang diorang dapat in return daripada invention. And legal personnel pula hanya nak tahu protect sahaja dalam agreement. Okay, so dia tak akan faham pun pasal invention tu. That's why I cakap sekarang adalah communication skills sangat penting untuk connect these various people. Okay, itu saja daripada saya. Bye!